Nampak tak beza? Nampak tak bezanya? Kat tangan Kak Ferry ni ada kereta 3 bintang. Okey, Kak Ferry nak buktikan kereta 3 bintang ni sebenarnya boleh disinarkan, diberikan balik untuk balik kampung Hari Raya. Betul. Kereta ni sebenarnya nampak bersih. Sekali pandang, dia cantik je. Tapi sebenarnya dia boleh seri balik macam yang baru. So Datuk, kita akan cuci dulu dengan air biasa. So kita akan buktikan yang sebenarnya kita dah cuci dengan biasa tapi tak hilang. Okey, Kak Ferry cuci. Nampak dah bersih kan? Bersih. Ya, sekali pandang memang kita nampak dah bersih dah. Sebenarnya dia boleh lagi bersih dengan sabun badang makeover ni, dan paling penting kita guna air recycle sahaja. Nampak tak air recycle? Air ni tadi dah cuci macam-macam, dah rendam baju, dah cuci kereta Myvi. So sekarang air yang sama saya bagi Datuk, saya menjemput Datuk untuk cucikan. Boleh. Saya nak buktikan yang walaupun warga emas pun anja-anja je boleh serikan. Datuk anja-anja je Datuk. Anja-anja je. Anja. Nampak tak? Beza. Saya tak boleh gunakan tenaga pun Kak Ferry. Saya manja-manja. Manja-manja. Okey, tenaga warga emas yang manja-manja. Warga emas memang manja. So, Kak Ferry akan bilas. Sebenarnya bersinar. Tapi betul ke bersinar? Tak pasti kan? Kak Ferry angkat ni. Dia punya border ni. Nampak tak? Yes, kat sini nampak tak beza? Okey, yang ni sebab dia tak kena air langsung. Kita tutup. Yang ni kita dah kenakan air. So, memang beza. Memang. Beza. Ni dengan ni. Nampak tak? Lain. Jadi, sabun badang tak nafikan ya? Ya, Datuk. Boleh menghilangkan segala kotoran di kereta. Dah bertahun tak cuci pun boleh hilang. Bukan saja menghilangkan kotoran, dia mengilatkan kereta tu. Ya. Dia naikkan seri lagi. Kak Ferry guna kain yang sama. Kak Ferry buat belah sini pula ya. Kita tinggal kain yang tengah. Nampak tak beza? Nampak tak bezanya? Nampak tak sebenarnya warna dia berseri. Nampak warnanya jelas. Berbeza. Jelas. Jadi tak payah nak pergi bayar mahal-mahal, pergi polish center ke apa ya. Sebenarnya kalau dia dah terkopik sangat tu, calar sangat tu, maybe perlu. Tapi kalau cara manja ataupun dia catnya berpeta-peta. Yang paling penting Datuk, asalkan cat dia tak mati lagi. Kalau cat dia dah berkarat dan dah mati, kami pun tak boleh buat apalah. Menjelang raya ni kan, banyak kita gunakan duit. Banyak duit kita nak gunakan. Bukan nak sekolah lagi ya. Kenapa? Jadi salah satu cara menjimatkannya ialah cuci kereta ni. Yang Kak Ferry perasan untuk kaki-kaki kereta, biasa nak raya dia orang ngecat-cat kereta sekali kan. Tak ada bajet tapi teringin nak kereta berseri, boleh gunakan sabun badang makeover kereta raya. Betul.